Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO akan menampilkan lebih 20 calon dalam pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17 pada 29 November depan. Presidennya Datuk Iwan Benedik berkata senarai calon akan diumumkan secara rasmi pada hari penamaan calon esok dengan beliau akan mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Kedamaian. Jangan sia-siakan tanda tangan saya dalam watika calon itu. Bawa semangat, prinsip, ketegasan, kepimpinan, dan keinginan saya mau membuat yang terbaik untuk peniaga-peniaga kecil. Mau membuat yang terbaik untuk masyarakat miskin yang kita mau perjuangkan ini. Dalam pilihan raya ini, kita akan bertanding tidak kurang daripada 20 kursi. Karena kita mau menawarkan kepimpinan kita supaya kerajaan Sabah yang dibentuk itu lebih bertegas, lebih berprinsip. Beliau berucap pada Majlis Konvensyen Rakyat dan Pelancaran Jelajah Sabah First di Dewan Gawir di Penampang pada Khamis malam. Menurut Iwan, calon-calon APCO terdiri daripada pelbagai latar belakang termasuk usahawan, pengusaha kelapa sawit, peniaga, ahli parlimen, bekas pegawai kerajaan serta aktivis masyarakat sivil. Turut akan ditampilkan calon wanita muda yang berkaliber. Ahli Parlimen Penampang itu menambah pilihan raya kali ini perlu menjadi referendum kepada rakyat Sabah dalam memperjuangkan hak negeri termasuk yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963.